Kisah ini menceritakan seorang lelaki yang menghidap penyakit barah otak. Namun, yang paling menyedihkan, dia telah diperkatakan sebagai seorang lelaki yang gila oleh seluruh penduduk sekitarnya. Terimalah drama Bukan Gila. Hujan, apakah kau bahagia? Bahagiakah membanjiri sawah dan desa? Matahari ketika panasmu mencairkan kedinginan manusia. Matahari, hujan, apakah kau bahagia? Aku tuanmu. Terimalah bunga ini. Tak mahu. Kau mesti terima bunga ni. Bunga ni cantik tak? Benar. Tapi tak sanggup ku lihat bunga ini layu. Ambil je. Jangan banyak lagi. Mengapakah kau paksa aku? Apakah yang kau akan dapat? Itu rahsiaku. Rahsiamu? Rahsiamu adalah penderitaanku. Tetapi kepuasanmu? Benarkah begitu? Dia! Perlu kemarahan ini. Tak perlu kezaliman ini. Jika kasihmu abadi semua. Siapa sakit naik atas, jinjit semua. Terima kasih ibu dan ayah kerana membesarkanku. Terima kasih takdir kerana memberi kemewahan kepadaku. Terima kasih ya Allah kerana memberikan ilmu kepada Ani, kenapakah kau tinggalkan aku di sini? Aku benci tempat ini. Kesorangan Azmi, ni kan ada Ani di sisimu. Jadi kau baru datang ya? Tapi tadi Ani, jangan mainkan abang. Tolong abang keluar dari sini. Aduh. Apa khabar Azmi? Mana rasa badan kau hari ini Azmi? Maaflah lama ayah tak datang rawat kau. Ani, tolong abang. Tolonglah orang tua di sini. Dia mengganggu ketenteraman kita. Apa ni Azmi? Ini bapa sayang, tandanya bapa sayang pada kamu. Bapa datang rawat kamu. Kau sayang? Kenapa kurang dalam bilik ni? Ni bilik orang gila. Oleh sebab sayanglah bapa hantar kau ke sini Azmi. Aku faham, tapi ayah tu yang tak faham. Pergi dari sini. Pergi. Assalamualaikum. Kenapa tak jawab salam Pak Haji? Saya dengar. Habis mengapa tak jawab salam? Itu hak saya. Kalau saya suka seseorang baru saya jawab. Pak Haji saya tak suka. Tak baik tak jawab salam. Itu pendapat Pak Haji. Bukan. Itu bukan pendapat Pak Haji. Itu pendapat agama kita. Hukum hari ini hanya wujud pada nama sahaja. Pak Haji rasa dengan cara awak bercakap tu, awak makin masuk sihat. Pak Haji dengar awak dah tukar nama? Memang betul. Mana Pak Haji tahu? Pak Haji dengar orang cakap, apa namanya tu? W.A. Domsky. Nama apa tu Azman? Macam pelik sebenarnya. Pak Haji rasa tu bukan nama orang sini. Memang betul. Itu bukan nama orang Melayu. Itu nama orang putih. Itu bermakna saya bukan orang Melayu lagi. Habis? Apa yang habis? Astagfirullahalazim Azman. Mengucap dah banyak Azman. Kenapa sampai jadi macam ni? Itu hak saya. Tapi saya buat begitu bukan tanpa sebab. Saya bertindak demikian sebab masyarakat sini sudah tak ada kasih sayang lagi. Kasih sayang hanya wujud di bibir saja. Ucap Azman. Abang panggil Ani ke? Ani, tolonglah abang. Tolong keluarkan abang dari neraka ni. Abang tak sanggup hidup di sini. Abang, untuk apa kita harus keluar? Bukankah kita sedang bahagia sekarang? Bahagia? Ya, hanya kita berdua saja di sini. Tak ada orang yang boleh ganggu kita. Kita bebas buat apa saja yang kita mahu. Tapi abang sakit. Apa erti bahagia? Apa erti bahagia kalau sakit? Azmi, kegembiraan ada di mana-mana sahaja. Dalam sakit ada gembira, dalam derita ada gembira. Tapi apa yang penting, macam mana kita nak hayati kesakitan itu, barulah bahagia kita dapat rasakan, Azmi. Kita ke macam tu?
Ya, Azmi. Oh. Azmin suka tak kalau doktor bagi Azmin keluar bersiasat? Saya suka, doktor. Terima kasih, doktor. Si baca lagu ini, elok kita bincangkan dulu tajuk drama kita. Sasau membawa maksud setengah gila. Maksudnya bukan gila sepenuhnya. Bolehkah kita mengukur tahap kegilaan orang itu sebegitu? Setahu saya tak ada alat yang boleh mengukur kegilaan ini. Memanglah gila itu satu yang subjektif. Tetapi perkara yang dimaksudkan dengan setengah gila itu ialah seseorang itu masih siuman. Cuma perlakuannya saja seperti orang gila. Biasa dengar tak orang sebut gila-gila bahasa. Dengan kuasa, dunia berada di bawah aku. Kau salah. Dunia ialah kuasaku. Wang ialah kuasaku. Dunia ialah milik aku. Hei kawan, kau lupa satu perkara. Fikiran juga dapat merosakkan fikiran. Fikiran yang rosak boleh menyebabkan sasau. Sasau boleh membawa gila. Boleh membawa kehancuran dunia, kehancuran manusia. Oleh sebab itu, ikutlah aku. Dengan kuasa, aku boleh mengawal wang dan mengawal dunia. Terbukti. Wang boleh mengawal manusia. Boleh mengawal fikiran. Boleh mengawal dunia. Bukan, kamu berdua salah. Kamu berdua ialah manusia sasau. Sasau boleh membawa gila. Gila boleh membawa kehancuran dunia, kehancuran manusia. Ikutlah. Aku bersalah, Azmi. Aku tak layak mohon maaf darimu. Aku kejam, Azmi. Aku kejam. Aku tuanmu. Terimalah bunga ini. Tak mahu dulu ke? Aku akan dapat. Terima kasih Azmin. Saya mula-mula Kita boleh membawa gila. Gila boleh. Lah.